Tahu tak, kerajaan telah anggar bahawa 500,000 pekerja akan terjejas dengan AI. Dan contoh yang paling ketara di Amerika, Amazon dijangka akan melepaskan 30,000 orang. And guys, di Malaysia, saya bagi contoh. Kalau kita pergi ke mamak sekarang ini, mamak pun menggunakan robot untuk menghantar minuman dan makanan kita. Kita order, lepas tu robot akan hantar makanan. Selain daripada itu, sekarang ini kalau kita lihat di customer service, kalau kita type soalan kita, AI boleh digunakan untuk menjawab soalan-soalan yang kita ada. Dan jika AI lebih canggih, lebih murah, lebih efektif, AI boleh mengambil alih pekerjaan kita. So guys, apa yang penting sekarang ini adalah kalau boleh, cuba pelbagaikan income masing-masing. Antara solusinya adalah untuk start a business, dan saya telah tulis buku bagaimana untuk start business yang berada di beg kuning kat bawah.